pilihan yang kita ada kalau gaji hanya cukup untuk bayar komitmen saja setiap bulan. Nak belanja lebih kena fikir banyak kali. Betul tak? Tapi kalau buat side income dan ikut je 4 tips ini, insya-Allah kita semua boleh dapat pendapatan 4 hingga 5 angka macam ni setiap bulan. Ada orang boleh bergantung dengan satu je sumber pendapatan. Ada juga orang yang kena buat 2 hingga 3 kerja untuk survive. Tapi dengan zaman teknologi sekarang, kita semua boleh guna platform media sosial untuk tambah pendapatan kita. Boleh cuba 4 tips ini untuk tambah pendapatan tanpa perlu guna banyak masa dan tenaga. Yang pertama, pilih online business yang ada produk permintaan tinggi, bukan hanya di Malaysia tapi juga di luar negara. Yang kedua, pilih online business yang kurang persaingan supaya kita boleh buat dengan. Yang ketiga, pilih online business yang ada sistem supaya hanya follow dan tiru sahaja. Yang keempat, pilih bisnes yang ada keuntungan seminimal 30%. Terakhir, pilih bisnes yang ada mentor supaya kita tak buang masa dan buat dengan cara yang betul. So, Abang Himi nak jemput anda semua yang mungkin tengah struggle dan nak tambah pendapatan dari rumah sahaja, yang mempunyai ciri-ciri yang Abang Himi sebutkan tadi. Jadi, klik link di bio, boleh baca dan fahamkan dulu. Okey? Kita jumpa di kelas online secara percuma. Boleh tak macam tu?